Assalamualaikum dan hai, nama saya Aiman Iqbal Bidayah Zaman. Nombor metrik saya adalah L2024-200238. Hari ini saya nak kongsikan tentang satu isu murid di dalam bilik darjah. Isunya adalah murid yang tak boleh membaca dan menulis. Di dalam bilik darjah, kita boleh lihat kebanyakan murid mampu mengikuti arahan guru dengan baik. Tetapi, mesti ada seseorang murid yang masih belum mampu membaca perkataan ataupun menulis dengan baik. Bayangkan kalau kita tengok satu suasana kelas yang biasanya semua murid tengah sibuk salin soalan ataupun salin nota. Ada yang bertanya soalan, tetapi mesti ada salah satu murid tu yang lain daripada yang lain. Dia duduk dengan buku kosong, pensel ada tapi tak bergerak. Bila cikgu suruh dia baca, dia diam je. Bila cikgu suruh dia menulis, dia termenung je. Murid ni sebenarnya nak belajar, tetapi dia rasa macam ada benda besar yang menghalang. Kawan-kawan lain laju je ikut pengajaran, tetapi dia rasa makin lama makin tertinggal. Akhirnya dia malu dan takut nak mencuba. Situasi ini bukan sahaja menyebabkan dia tertinggal dalam pelajaran, malah terus menjejaskan emosinya. Kesannya, isu tidak boleh membaca dan menulis ni bukan sekadar masalah akademik, tetapi juga memberi impak yang besar terhadap keyakinan diri dan hubungan sosial murid. Murid ni bukan sahaja kurang menguasai kemahiran asas pembelajaran, tetapi turut kehilangan keberanian untuk mencuba. Kesimpulannya, di dalam satu kelas, tak semua murid melalui jalan pembelajaran yang sama. Tetapi ada juga yang murid yang kita perlu berikan lebih perhatian, kerana mereka bukan sahaja ketinggalan dalam pelajaran, tetapi juga ketinggalan dalam keyakinan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Hakim bin Fakhur Razi, nombor metrik L2042002359. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk isu utama yang berkaitan dengan isu belajar di sekolah. Jadi antara isu utama yang sering dikatakan atau diperhangatkan di media sosial adalah isu tidak boleh membaca, isu pelajar yang tidak boleh membaca atau menulis. Pada kali ini saya membicarakan suatu isu yang berkaitan dengan seorang pelajar yang mengalami masalah tidak mahir dalam penulisan atau membaca. Jadi antara faktor punca utama pelajar tersebut tidak dapat membaca atau tidak dapat menulis dengan baik adalah disebabkan penderaan fizikal ataupun mental yang telah dihadapi oleh pelajar tersebut di rumah. Lebih tepat lagi boleh dikatakan penerapan ataupun akhlak sasiah itu bermula daripada kedua ibu bapanya sendiri. Bahkan pelajar itu sendiri mengalami mental yang sangat terganggu disebabkan akibat penderaan yang sering berlaku di rumah oleh ibu bapanya sendiri setiap hari keesokan dan hari-hari yang lain. Jadi isu yang paling berat ini dikatakan isu yang paling membimbangkan, kerana isu yang mengaitkan mental ini boleh merosakkan keseimbangan diri pelajar tersebut dan boleh menghilangkan keyakinan diri pada pelajar tersebut. Jadi apa peranan yang perlu dilakukan oleh ibu bapa itu sendiri adalah dengan melakukan suatu perubahan bermula di rumah, kerana madrasah utama bagi seorang anak itu adalah ibu bapanya sendiri. Jadi saya sambung kepada kawan saya yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aiman bin Zahir,
kad metrik L20242002306. Hari ini saya akan membentangkan tentang peranan teori Erikson dalam isu murid tidak boleh membaca dan menulis. Seterusnya, teori Erik Erikson membahagikan perkembangan manusia kepada 8 tahap fisiologi yang melibatkan konflik yang perlu diselesaikan untuk membina identiti positif dan keyakinan diri. Murid yang gagal menguasai membaca menulis mungkin berada dalam tahap krisis perkembangan identiti dan kepercayaan diri sehingga mempengaruhi prestasi akademik mereka. Pada setiap tahap, penyelesaian konflik yang berjaya membawa kepada perkembangan kepribadian yang sehat dan keyakinan diri yang kukuh. Pendidikan dan ibu bapa juga perlu memberi sokongan yang konsisten untuk membina rasa selamat dan motivasi dalam pembelajaran. Seterusnya, sokongan ini termasuk menggalakkan penerimaan sosial, membantu murid mengatasi rasa malu, rendah diri dan menghargai identiti serta perkembangan sosial mereka. Dengan sokongan sosial yang baik, murid dapat mengatasi halangan pembelajaran dan perkembangan sosial secara emosi yang positif. Kegagalan menyelesaikan konflik pada tahap tertentu boleh mengganggu perkembangan seterusnya dan memberi impak negatif kepada penguasaan kemahiran asas seperti membaca dan menulis. Oleh itu, peranan guru dan keluarga sangat penting dalam memupuk persekitaran dan menyokong perkembangan fisiologi anak untuk memastikan kejayaan pembelajaran mereka. Kesimpulannya, teori Erikson menekan bahawa kejayaan dalam pembelajaran seperti membaca dan menulis bukan hanya bergantung pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembangunan fisiososial yang sehat melalui sokongan dan interaksi sosial yang positif. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Madi bin Muhammad Abdul memegang nombor metrik L20242002305. Di bahagian saya akan menceritakan tentang satu langkah atau satu kaedah untuk menyelesaikan isu membaca dan menulis. Terus kepada poin yang pertama adalah ini dua isu yang sangat berbeza, iaitu membaca dan juga menulis. Membaca kita harus melakukan secara abstrak, iaitu ibu bapa harus mendengar, membaca bersama dengan anak secara berulang. Kemudian kita akan menyuruh anak itu, ibu bapa harus meminta kepada anak untuk mengulang apa yang telah dibicarakan ataupun dibaca oleh ibu bapa yang lepas. Dan hasilnya kita membiarkan anak-anak untuk membaca secara sendiri ataupun secara kendiri, dan ibu bapa mendengar bacaan tersebut dan memperbetulkan pada perkataan yang salah. Isu yang kedua adalah isu menulis. Isu menulis tidak lain dan tidak bukan, kita harus mendengarkan kepada pengulangan secara abstrak juga, iaitu bermula dengan satu suku kata melalui ejaan, kemudian disusuli dengan dua suku kata, dan akhirnya hingga kita boleh membiarkan anak itu menulis secara jumlah. Dan proses dan kaedah ini harus diulang secara signifikan ataupun secara bertahap supaya anak-anak dapat melakukan dengan teliti dan baik. Itu saja yang saya boleh kongsikan kepada anda, satu kaedah dan satu langkah bagi anak-anak isu ini dapat ditangani oleh murid-murid yang tidak boleh membaca dan juga menulis. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada rakan saya untuk memberi sedikit langkah seterusnya. Okey. Nama saya Arvindas Nilai Subramaniam.
nombor kad matrik L2024 2002-360. Okey, hari ini saya akan menerangkan pasal laporan sejauh manakah keberkesanan cadangan tersebut yang diberikan oleh ahli kumpulan saya. Okey, seperti mana ahli kumpulan saya telah terangkan langkah penyelesaian masalah itu, iaitu masalah isu membaca dan menulis. Langkah itu sesuai bagi mengatasi masalah anak-anak membaca dan menulis. Okey, cara pengulangan apa yang telah dipelajari oleh murid-murid iaitu anak-anak dapat meningkatkan kebolehan mereka mengeja dan membaca, lalu memudahkan mereka menghafal apa yang mereka telah dipelajari. Selain itu, untuk isu menulis pula, pengulangan menulis bermula daripada satu suku kata sehingga dua suku kata, sehinggalah mereka biasa menulis beberapa patah perkataan, adalah cara yang baik bagi mengatasi masalah menulis tersebut. Okay. Murid-murid dapat berfaedah dengan ini seperti mana mereka akan membaca secara tidak langsung semasa mereka menulis setiap huruf atau patah perkataan yang mereka menulis. Okey, dengan cara ini ibu bapa dapat mengenal pasti sejauh manakah anak-anak mereka dapat membaca dan menulis apa-apa perkataan atau huruf tanpa bantuan daripada pihak ketiga, dan mempertingkatkan kebolehan anaknya membaca dan menulis. Itu saja daripada saya. Terima kasih.